Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah Zulaika, murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Lani. Kod sekolah ABA 4029. Saya merupakan seorang pengawas pusat sumber sekolah. Hari ini, saya ingin berkongsi sebuah resensi buku yang sangat menarik bertajuk Aku Mahu Jadi Novelista, hasil karya dua penulis hebat tanah air iaitu Ain Maisara dan Jumi Jai. Novel setebal 210 halaman ini diterbitkan oleh Bling Books Sendirian Berhad. Kulitnya berwarna merah jambu yang ceria, dihiasi dengan ilustrasi menarik yang pasti memikat hati pembaca, terutamanya murid-murid sekolah rendah. Novel ini sangat dekat di hati saya kerana novel ini mengangkat tema cita-cita dan semangat anak muda untuk mengejar impian, iaitu menjadi penulis terkenal. Novel ini mengisahkan tentang 3 sahabat karib, Alif Iskandar, kembar perempuannya Bella Iskandar dan rakan mereka Cempaka Lestari. Mereka membentuk kumpulan penulisan yang dinamakan ABC, sempurna huruf pertama nama mereka. Impian mereka ialah untuk menjadi penulis terkenal, namun perjalanan ke arah kejayaan tidak semudah yang disangka. Mereka menyertai bengkel penulisan, menyiapkan manuskrip, namun kemudian mereka ditimpa cabaran besar. Manuskrip mereka telah dicetak rompak oleh seorang individu yang menyamar sebagai editor. Lebih malangnya lagi, mereka terpaksa berhadapan dengan kumpulan lain yang sanggup menggunakan taktik kotor untuk menang. Namun begitu, mereka tidak mudah mengalah. Mereka menulis semula manuskrip dengan lebih baik. Mereka bangkit dengan semangat dan akhirnya mereka berjaya memenangi pertandingan penulisan. Akhirnya mereka berjaya menerbitkan buku. Impian untuk menjadi penulis novel terkenal akhirnya tercapai melalui usaha yang gigih. Gaya bahasa dalam novel ini sangat sesuai untuk golongan remaja dan murid sekolah. Penulis menggunakan bahasa yang mudah difahami, namun masih mengekalkan unsur humor dan emosi agar penceritaan lebih hidup dan menarik. Buku ini menyampaikan pelbagai nilai murni. Pertama, kesungguhan sikap tidak mudah berputus asa walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Kedua, keberanian berani mencuba sesuatu walaupun berisiko. Seterusnya, kejujuran dan kerja berpasukan. Mereka berjaya kerana saling membantu. Melalui nilai-nilai ini, saya belajar bahawa kita mestilah jujur, berani mencuba dan tidak mudah berputus asa. Sebagai seorang murid, saya yang menyimpan impian besar. Buku ini telah membuka mata bahawa usia bukanlah penghalang untuk berjaya. Novel ini bukan sekadar cerita, tetapi sebuah inspirasi yang menyuntik semangat untuk mengejar impian. Jika anda sedang cari bahan bacaan yang menyeronokkan dan menghiburkan dan memberi motivasi, saya sangat mengesyorkan buku ini. Saya akhiri resensi saya dengan satu pesanan. Bermimpilah setinggi langit dan mulakan langkah pertama. Suatu hari nanti, impian akan jadi kenyataan. Sekian, terima kasih.